Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Syarul Kamal dalam Desapreneur Muda, sebuah rancangan di mana saya akan membawa anda untuk kita pergi mengembara dan menjejaki golongan belia yang memilih kerjaya usahawan di desa atau kampung. Selain daripada itu, dalam travelog ini, dalam rancangan ini, saya akan kongsikan anda lokasi inap desa yang unik dan menarik. Dan sekarang ni saya berada di Pengkalan Balak, Masjid Tanah Melaka. Jadi anda semua jangan pergi ke mana-mana. Ada banyak lagi perkara-perkara menarik yang saya akan kongsikan. Pengetahuan penonton semua yang berada di rumah sekarang ni, ada kajian yang mengatakan ramai anak muda yang lebih memilih ataupun gemar untuk bekerja di bandar, duduk di dalam pejabat, bawah pengawal dingin, sejuk, tak kotor, bersih. Tapi sebenarnya kan, sudah ramai golongan belia yang lebih memilih untuk bekerja di desa atau kampung atas faktor ekonomi dan tidak stres. Betul ke? Kalau nak tahu betul tidak, jom kita berkenalan dengan Desapreneur Muda kita untuk episod kali ini. Saya pening ni. Kita kat tanah Arab ke dekat Malaysia sekarang ni? Buah tin banyak ni. Buah tin dekat Malaysia. Tapi itulah, alang-alang ni saya nak petik satu yang saya boleh makan. Ni warna merah. Tapi itulah, kalau saya ambil macam ni, takkan orang cakap saya mencuri. Kejap. Cik. Ya. Ini dah masak? Betul, dah masak. Boleh saya petik? Boleh. Petik macam tu je? Petik macam tu. Cepat macam tu. Okey. Buah tin. Baik, dia tahu dia nanti gatal. Okey. Itu dia. Getah ni lega-lega. Nanti gatal. Macam mana makan ni? Kena cuci dulu baru boleh makan. Kena cuci dulu baru boleh makan. Kena cuci dulu kan getah ni. Makan getah tu. Kan ni dah saya punya bibir sekarang. Okeylah, sebelum saya pergi cuci buah tin ni, sebenarnya saya mencari orang yang menjaga ataupun pemilik kawasan ni. Siapa ya? Saya pemilik, tapi pemilik. Inilah yang saya cari sebenarnya, usahawan muda untuk episod kali ni. Saya nak panggil Cik Umi nak ada panggil. Cik Umi. Cik Umi. Ya. Bila mulanya buat tanam pokok tin ni? Start daripada PKP 2020. Sebalik semasa ruang. Faham. Kemudian kita orang buat dengan 2 batang pokok je, harga RM45 sepokok. Sekarang dah ada berapa batang? Lebih daripada 100. Lebih? Pada 100. Lebih daripada 100? Okey, saya diberitahu pokok-pokok tin ni dia ada pelbagai jenis. Betul. Kalau yang ini dia jenis pokok apa? Algeria. Kalau yang sederek ni daripada sana sampai sini tu Algeria. Macam mana kita nak bezakan dia pokok Algeria? Daun dia beza. Daun dia? Okey, kalau yang macam ni bentuk Algeria kan ni? I see. Kok ada punya buah? Buah bentuk dari segi warna. Nanti dia ada warna beza. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Okey. Kalau sekali pandang lah, untuk orang yang macam saya tak tahu apa-apa, saya nampak daripada jauh macam buah limau. Betul? Tapi bila kita tengok dekat-dekat, okey, macam ni rupanya buah tin. Betul. Dia kalau yang Algeria macam ni lah. Kalau masak dia warna merah tadi tu. Ya, betul. Dia akan warna merah. Sama je mana-mana pokok pun. Dalam ni warna dia merah dengan hijau. Kalau dekat luar sana dia warna hitam. Okey. Itu merati kat luar tu. Okey, saya nak tengok yang jenis saya pula. Jom. Bawa saya. Okey. Yang ni belah lain pula. Yang US. Ya. Okey. Ni ini lebih pakar dari saya lah. lebih pakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak saya nak panggil Cikgu. Okey, cikgu.
Saya adalah pekebun dekat sini. Pekebun dekat sini. Okey, cikgu. Untuk Cik Umi lah. Pembantu. Pembantu Cik Umi. Steady. Dia lebih tahulah tentang pokok teh ni. Okey, baik. Kalau pokok teh ni hanya buah saja yang dapat bagi manfaat ke, atau tangkai sekali ke, daun ke, kita boleh buat masak ke? Sebenarnya pokok teh ni dia ada 13 khasiat. Bermula daripada buah, daun dan akar. Macam buah, dia lebih kepada untuk anti kanser, dan dia juga untuk kawal kolesterol, dan dia juga untuk kawal gula dalam darah. 3 penyakit utama lah kita kat Malaysia hari ni. 3 serangkai tu. 3 serangkai. Daun teh herba ni pula, itu sebab kalau saya sarankan lah, penduduk Malaysia at least menanam satu pokok satu rumah. Jadi buah boleh jadi khasiat untuk jaga kita punya kesihatan. Teh dia pula banyak lagi khasiat. Dia boleh kontrol kencing manis. Boleh buat air, dia boleh buat air ni. Memang. Teh ni memang kita ekstrak, kita jadikan dia teh herba. Jadi dia boleh buat untuk kawal kencing manis, kawal penyakit susah tidur, insomnia, kawal penyakit kurang darah, anemia semua. Akar dia pula untuk sinus, sangat bagus. Untuk orang yang ada masalah resum, akarnya. Dan daun ini juga kita boleh tumbuk halus, buat paste untuk perawatan kulit. Kulit jadi bersih. Mulus lah, kalau orang Indonesia kata mulus kan, putih bersih mulus, insyaAllah daripada daun ni boleh. Maksudnya serba-serbi dekat pokok teh ni semuanya berfungsi kan. Alhamdulillah. Dan lagi manfaat. Cik ni, tadi cakap buat teh ni dalam tak boleh kena hujan ni, dekat luar ni pun dia pokok teh tinggi lagi daripada dalam tu. Okey, yang kat luar ni kiranya kita orang buat inovasi untuk try tanam dekat luar. Boleh tak pokok teh ni hidup dekat kawasan terbuka? Boleh? Boleh, memang terbuka boleh sebenarnya. Tak ada masalah pun untuk tanam kat luar dekat kawasan terbuka ni. Cuma kita kena buat persediaan macam kalau untuk buah yang dah masak tu kena pasang kat plastik untuk elakkan haiwan-haiwan macam burung semua makan lah. Contoh memang dekat plastik macam tu. Betul. Okey. Tapi buah, kalau boleh kita tengok lah, buah-buah dekat luar ni taklah seberapa besar macam kat dalam kan? Betul? Betul. Sebab saya perasan pokok dia berbeza. ini pokok apa? Kalau dekat luar ni kebanyakan ni hirarki. Hirarki ni pokoknya buahnya akan jadi hitam macam tu. Okey. Kalau kita tengok kat dalam punya hujan. Okey. Kalau yang kat luar ni hirarki ni buah dia warna hitam. Memang saiz dia kecil sikit berbanding buah kat dalam. Macam buah manggis version kecil kan? Betul. Kan? Boleh petik ke? Boleh, yang tu dah masak dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh makan dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan gitu saja. Try. Tak cukup. Tak cukup. Makan buah ni tak cukup. Jangan risau. Kita orang ada sediakan makanan lepas ni. Nasi lemak buah tin, air teh tin. Nasi lemak buah tin, air tin. Ya, betul. Macam mana tu? Nasi lemak, maksudnya nasi lemak? Sambal buah tin. Kita masak buah tin tu dalam sambal. Itu dia. Saya pun sebenarnya perut bila dah cakap pasal makan ni, perut saya dah lapar sangat ni. Sekejap lagi saya akan kongsikan dengan mana-mana. Ada banyak soalan ni saya nak tanya. Boleh. Saya nak pergi petik buah belah sana pula. Boleh. Boleh saja.